Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, kita sambung semula hadis di dalam kitab Sahih Al-Adabil Mufrad. Hadis yang ke-426, qala al-muallif rahimahullah, kata al-Imam al-Bukhari rahimahullah, an Ibni Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, man ta'azzama fi nafsihi aw ikhtala fi mashyatihi laqiya Allah wa huwa alaihi ghadban. Yang bermaksud siapa yang berasa besar pada dirinya sendiri atau berjalan dengan gaya sombong dan angkuh, maka dia akan bertemu dengan Allah Azza wa Jal dalam keadaan Allah murka kepadanya. Hadis ini diriwayatkan daripada Abdullah ibnu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dan kita telah cerita panjang lebar tentang Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Hari ini, malam ni, kita tengok makna hadis. Perkataan Nabi SAW, man ta'azzama fi nafsih, yang diterjemahkan sebagai sesiapa yang membesarkan dirinya sendiri, ataupun sesiapa yang merasakan diri dia itu besar, iaitulah bersifat sombong. Maksud dia siapa yang bersifat sombong, merujuk kepada siapa yang bersifat sombong, angkuh dan bermegah-megah, seperti yang dijelaskan di dalam kitab An-Nihayah. Demikian juga dinyatakan di dalam kitab Al-Fadl, dinyatakan man ta'azzama fi nafsih, sesiapa yang membesarkan dirinya sendiri, bermaksud hadis Nabi, siapa yang membesarkan dirinya sendiri bermaksud dia menganggap dirinya seorang yang agung. Perangai ini tuan-tuan ramai kena pada ramai dalam kalangan kita. Kita rasa macam diri kita lebih hebat daripada orang lain. Kita rasakan diri kita agung daripada orang lain. Perasaan ini mungkin datang pada setiap orang. Cuma sejauh mana kita tepis perasaan itu, sejauh mana kita tolak perasaan itu. Kerana perkara itu akan membawa kepada seseorang angkuh dan sombong, dan dia mendapat ancaman daripada Nabi SAW. Kata Nabi, sesiapa yang membesarkan dirinya sendiri bermaksud dia menganggap dirinya seseorang yang agung, sedangkan dia tidak menyedari bahawa segala nikmat yang dimilikinya datang daripada Tuhannya. Kita kelebihan, sama ada kelebihan pada ilmu, kelebihan pada harta, kelebihan kepada tenaga, kesihatan yang baik, kelebihan kepada rupa paras, semua kelebihan yang Allah Ta'ala, semua kelebihan yang ada pada kita itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang yang dia merasakan dia memiliki kelebihan lalu dia sombong, dia seperti lupa, dia tidak sedar, dia seperti seorang yang tidak sedar bahawa segala nikmat yang dimilikinya datang daripada Tuhannya. Dia seperti mengingkari bahawa nikmat itu adalah kurniaan Allah dan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Belas kasihan dari Allah lah Allah Ta'ala kurniakan kelebihan pada diri dia. Sebaliknya dia seperti menyangka bahawa dia berhak memperolehinya kerana ilmu dan amalnya sendiri. Seorang dia rasa macam dia berhak dapat kelebihan tersebut, bukan anugerah pemberian dari Allah. Lalu dia mendakwa dirinya memiliki kelebihan. Dia mendakwa dirinya memiliki kesempurnaan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Orang seperti inilah yang akan bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya. Kerana dia rasa macam kelebihan yang ada pada dia
hasil cerdik, hasil kepandaian dia. Allah Ta'ala murka orang yang seperti itu. Adapun orang yang beriman kepada Allah dan yakin dalam hatinya bahawa setiap nikmat datang daripada Allah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, dan apa sahaja nikmat yang ada pada kamu maka semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dalam zikir pagi petang Nabi ajak kita baca Allahumma ma amsa bi min ni'matin au bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukr. Ya Allah, apa sahaja yang kita berpetang hari kita memiliki sesuatu nikmat, ataupun orang lain yang memiliki apa-apa nikmat yang mereka miliki, famink, semua nikmat itu mink, daripada engkau ya Allah. Nabi ajak kita, Nabi suruh baca zikir tu pada setiap pagi dan petang, supaya kita ingat apa sahaja kelebihan dan kebaikan yang kita miliki adalah milik Allah Subhanahu wa taala, datang dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga orang yang rasa diri dia kekurangan, dia tengok orang lain ada kelebihan, dia kena sedar kelebihan yang dimiliki oleh orang tersebut dari Allah. Jika dia rasa dia nak kelebihan tersebut, maka mintalah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bila dia rasa kelebihan dan kebaikan yang ada pada diri dia itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, lalu dia bergembira dengan sampainya nikmat Allah kepadanya, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah melalui firman-Nya, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah, dengan limpah kurnia Allah dan rahmatnya, maka hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kalau kita bergembira dengan pemberian, bersyukur dengan Allah, maka itu tidak tercela. Tapi yang tercela apabila dia merasakan kelebihan yang ada pada dia itu datang dari dia sendiri. Kepandaian dia sendirilah dia dapat kedudukan tersebut. Kepandaian dia sendirilah dia dapat nikmat tersebut. Orang yang seperti itu yang akan bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah Ta'ala ghadban, murka kepada dia. Maka orang seperti ini, yang dia sedar dia ada kelebihan, tapi dia yakin kelebihan itu datang dari Allah, lalu dia bersyukur dan dia bergembira atas kelebihan tersebut, orang yang seperti ini tidak termasuk dalam ancaman hadis tersebut, ataupun tak termasuk dalam ancaman hadis yang sedang kita bincangkan. Dan orang seperti ini juga tidak dicemari sifat riak dan ujub. As-San'ani di dalam kitab At-Tanwir Syarhi Al-Jami' As-Saghir pada jilid 10 halaman 181 menyatakan, man ta'azzama fi nafsihi i'taqada nafsahu 'azimatan tastahiqqu min ghairihi at-tabjil wa at-takrim. Tastahiqqu min ghairihi at-tabjil wa at-takrim. Yang bermaksud perkataan Nabi, man ta'azzama fi nafsihi, iaitulah sesiapa yang rasa diri dia besar. Maksudnya seorang yang berkeyakinan dirinya hebat dan mulia, serta merasakan dirinya berhak menerima penghormatan dan pemuliaan daripada orang lain. Itu maksud dia. Dia rasa macam diri dia lebih daripada orang lain. Lalu orang lain kena hormat aku, orang lain kena besarkan aku, orang lain kena hormat aku dan muliakan aku. Itu maksud hadis Nabi. Waqtala fi masyatihi, maksudnya sifat sombong yang ada dalam hatinya itu terpancar pada anggota badannya sehingga dia berjalan dengan penuh keangkuhan dan berlagak. Kemudian Nabi kata, laqiyallah wa huwa alaihi ghadban. Maksudnya orang ini akan bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah Ta'ala murka kepadanya. Iaitu, apa maksud Allah Ta'ala murka kepadanya? Cuba tuan-tuan bayangkan. Kata para ulama, iaitu Allah akan memperlakukan kepadanya seperti mana perlakuan terhadap orang yang dimurkai. Kerana dia telah cuba menyaingi Allah pada sifat kebesaran dan keagungan Allah, yang diibaratkan seperti izar, yakni kain. Izar seperti kain sarung dan ridak selendang Allah, ataupun ridak selendang letak atas bahu ni, selendang Allah. Kenapa Nabi umpamakan sombong dan angkuh itu adalah kain dan selendang Allah? Kenapa? Karena kain dan selendang ni orang tak berkongsi dengan orang lain. Baju kita berkongsi dengan orang lain? Tak berkongsi. Kain dan selendang tu kita seorang je pakai, kita tak bagi orang lain pakai. Maka demikianlah angkuh dan sombong itu seperti kain dan selendang Allah, yang mana Allah Ta'ala tak nak benda tu berkongsi dengan orang lain.
Maka sesiapa yang cuba rampas kain dan selendang Allah, angkuh dan sombong itu, Allah Ta'ala azab dia. Allah Ta'ala murka orang yang seperti itu. Dalam sebuah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-kibriya uridai wal 'azamatu izari faman naza'ani wahidan minhuma qadhaftuhu fin nar. Tengok hadis ni. Kata Allah Subhanahu wa taala, al-kibriya, kebesaran, barangkali kita boleh terjemahkan. Kibriya ni kebesaran, keangkuhan. Allah Ta'ala, dia nak angkuh, memang patut dia angkuh, kerana dia memang hebat. Dia memang hebat, Allah Ta'ala. Subhanadzil jabarut. Nabi ajak kita baca doa iftitah pada salat malam hari. Subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Maha suci Tuhan yang memiliki jabarut, kibriya, subhanadzil jabarut wal malakut, memiliki segala kerajaan, wal kibriya, yang memiliki segala keangkuhan dan kebesaran, wal azamah, dan memiliki keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata, Allah Taala berfirman dalam hadis kursi, kebesaran ataupun kibriya ataupun keangkuhan adalah selendangku, dan al-azamah, keagungan, ialah kain sarungku. Saya dah terang tadi kenapa digunakan kain dan selendang. Lalu Allah Ta'ala menyebut dalam hadis kursi, siapa yang naza'ani, menyaingiku ataupun berebut dengan aku, siapa yang berebut dengan aku pada salah satu daripada kedua-duanya, berebut nak ambil kain dan selendang itu, selendang dan kain keangkuhan itu, aku akan mencampakkannya ke dalam neraka. Hadis riwayat Abu Dawud, Imam Ahmad dan Ibnu Majah, dinilai sahih oleh Al-Albani. Jadi jangan rasa-rasa nak sombong, kerana Allah Ta'ala murka kepada orang yang sombong. Hadis ini menunjukkan sifat al-kibriya, iaitulah kebesaran, dan azamah, keagungan, serta sifat-sifat lain yang seumpamanya merupakan sifat-sifat yang Allah Maha Mulia mengkhususkan untuk dirinya sahaja, tidak dimiliki oleh mana-mana makhluk. Allah Ta'ala tak izinkan sifat itu ada pada mana-mana makhluk. Sebab tu kita akan tengok Nabi seorang yang begitu rendah diri. Macam hadis yang kita baca sebelum ni, Nabi memberi salam kepada budak-budak. Kita yang hina ni nak beri salam dekat budak-budak, kita rasa macam, ish, tak padan aku nak bagi salam kat budak-budak. Kita yang tak ada apa yang dibanggakan, sombong nak beri salam kepada budak-budak. Tetapi Nabi memberi salam kepada budak-budak. Nabi bergurau dengan Abu Umair, abang Anas ibnu Malik. Nabi kata, ya Abu Umair, ma fa'ala Nughair. Wahai Abu Umair, burung yang kamu jaga, Nughair, buat apa ni? Melawak tanya burung yang budak tu jaga. Nabi bergurau dengan budak-budak. Nabi bergurau dengan para sahabat. Nabi pernah peluk seorang sahabat di tengah pasar, peluk dari belakang. Nabi kata, siapa nak beli, Nabi peluk sahabat tu, saya tak ingat nama dia. Nabi peluk sahabat tu dari belakang. Nabi kata, siapa nak beli ni, harta yang begitu bernilai, harta yang begitu bernilai. Nabi gurau dengan sahabat dia. Sahabat tu kali nak tengok siapa dia peluk dia dari belakang. Tengok Nabi. Dia kata, siapa yang beli aku, rugilah orang tu, tak ada apa harga pada diri aku, kata sahabat tu. Siapa pun nak gurau dengan kita macam tu? Rendah dirinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rendah dirinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun pada hak makhluk, angkuh, rasa besar, Allah tak izinkan perkara itu dimiliki oleh selain daripada dia. Keangkuhan dan kesombongan itu pada hak Allah merupakan sifat kesempurnaan. Keangkuhan dan kesombongan, kebesaran, pada nisbah Allah ada satu kesempurnaan. Adapun pada hak makhluk, ia merupakan sifat tercela dan menunjukkan kekurangan. Kerana manusia tak patut nak sombong, kerana dia tu tak ada apa-apa. Orang yang sombong sedangkan dia itu hamba, tak sedar diri orang macam tu. Seorang yang tak sedar diri. Jadi menunjukkan
sifat tercela dan satu kekurangan. Dalam hadis kursi yang lain Nabi SAW ataupun dalam hadis kursi yang dia baca sebentar tadi, Nabi menyatakan, Allah berfirman, al-kibriya uridai, kebesaran ialah selendangku, kesombongan itu, keangkuhan itu adalah selendangku. Maksudnya Allah memiliki kemuliaan, benar-benar memiliki kemuliaan. Allah Ta'ala benar-benar memiliki kebesaran dan ketinggian yang mutlak, yang mengatasi seluruh makhluk. Dia melihat dirinya mempunyai kelebihan, Allah Ta'ala sedar. Allah Ta'ala tahu dia memiliki kelebihan dan kemuliaan yang tidak dimiliki oleh siapa pun selain Allah. Adapun rida, Allah Ta'ala kata al-kibriya ridai, sombong itu selendang aku. Ar-rida, saya terjemah ada selendang, tapi dalam bahasa Arab dia akan teranglah rida tu apa dia. Rida iaitulah merujuk kepada pakaian yang dipakai pada bahagian kepala dan bahu ke bawah. Kadang-kadang letak kat kepala, kadang-kadang letak kat bahu, pakaian ihram kita. Bahagian yang kita letak atas bahu tu disebut sebagai rida. Bahagian yang kita ikat dekat pinggang tu disebut sebagai izar. Jadi rida merujuk kepada pakaian yang dipakai oleh seseorang pada bahagian bahu ataupun kepala. Penyebutan selendang di sini, penyebutan dalam hadis kursi selendang ataupun rida ni hanyalah sebagai satu bentuk perumpamaan untuk mendekatkan kefahaman, untuk bagi kita faham. Kerana Allah Azza wa Jal tidak menyerupai sesuatu pun daripada makhluknya, dan sifat-sifatnya sama sekali tidak boleh disamakan dengan sifat makhluk. Kita tak boleh kata Allah Ta'ala pakai selendang pula, tak boleh kata begitu, kerana ia satu perumpamaan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walahul kibriya'u fis samawati wal ard, dan milik Allah lah segala kebesaran di langit dan di bumi. Surah Al-Jathiyah ayat 37. Allah sahaja yang memiliki sifat kebesaran di seluruh alam. Yang ini sifat-sifat kesedaran yang seumpama ini perlu kita hadirkan dalam diri kita. Perlu kita hadirkan dalam diri kita. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita baca hadis, kita baca Al-Quran, betapa banyak perkara yang kita kena selalu hadirkan ingatan kita akan kebesaran Allah. Suatu orang yang beriman, dia tak sempat nak buat benda-benda yang tak ada manfaat. Kalau kita baca sejarah, apa yang membezakan umat Islam di zaman Abu Bakar setelah kewafatan Rasulullah dengan umat Islam kemudian? Umat Islam di zaman Abu Bakar, mereka tak buat benda-benda yang tak ada nilai. Tak ada. Mereka sibuk dengan memikirkan perkara-perkara yang penting. Jihad, bagaimana nak mendekatkan diri kepada Allah, bagaimana nak memberi kebaikan dalam masyarakat, bagaimana nak menyumbang kebaikan kepada keluarga, kepada agama, kepada masyarakat. Mereka sentiasa memikirkan perkara itu. Sebab tu generasi yang dididik oleh Rasulullah berjaya mengembangkan Islam. Sebab mereka memikirkan benda-benda yang serius, benda-benda yang penting. Adapun orang ini, dia tak fikir benda tu. Kuliah pun dia nak gelak. Dalam kuliah dia nak gelak, dalam kuliah nak gelak, duduk kat rumah nak gelak, semua dia nak gelak. Lalu dia tak mampu berfikir benda-benda yang serius dan penting. Dia tak boleh fikir begitu. Dia semua nak mudah-mudah, nak relax sahaja. Sebab tu Islam semakin lama semakin mundur, semakin mundur. Walaupun macam-macam slogan orang buat keluar, tetapi Islam semakin lama semakin mundur. Kerana semua kita dah terbiasa dengan hidup yang bersenang-senangan, bersahaja-sahaja. Maka kita tak buat apa untuk agama kita. Berbeza dengan para sahabat dahulu. Allah sahaja yang memiliki sifat kebesaran di seluruh alam. Oleh itu tidak boleh bagi mana-mana hamba bersifat dengan sifat tersebut. Bahkan Allah mengancam orang yang sombong dengan neraka, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qila dkhulu abwaab jahannam khalidina fiha fabi'sa mathwal mutakabbirin. Dikatakan kepada mereka, yakni orang yang kafir yang tidak beriman, masuklah kamu ke pintu-pintu neraka Jahannam untuk kekal di dalamnya, maka amat buruklah tempat tinggal orang-orang yang sombong. Fabi'sa mathwal mutakabbirin. Seburuk-buruk tempat itu adalah tempat bagi orang yang sombong. Allah Ta'ala demikian juga dalam hadis kursi, Nabi menyebut, Allah Ta'ala berfirman, wal 'azamatu izari, dan keagungan ialah kain sarungku. Tadi kibriya selendang, wal 'azamah keagungan,
kain sarungku. Maksudnya Allah memiliki kesempurnaan, Allah memiliki kemuliaan dan memiliki sifat maha kaya yang mutlak. Maha kaya yang mutlak ini maksudnya maha kaya yang tak ada kait dengan apa-apa, sentiasa maha kaya. Adapun kita ni kaya, dia tidak mutlak. Kaya berdasarkan kemampuan yang ada pada harta kita saja. Itu kaya yang tidak mutlak. Manakala Allah sifat maha kaya yang mutlak, yang ada pada dirinya. Adapun penyebutan izar dalam hadis seperti mana penyebutan ridak, ridak merujuk kepada kain yang dipakai menutup bahagian atas anggota badan, manakala izar adalah pakaian yang dipakai dari bahagian pinggang ke bawah, bahagian pinggang ke kaki. Penyebutan izar seperti mana penyebutan ridak hanya sebagai perumpamaan bagi mendekatkan kefahaman. Dalam hadis banyak perkara ni, mendekatkan kefahaman. Sebagai contoh saya teringat di sini, iaitulah Nabi SAW menyatakan dalam hadis, Nabi kata kalau manusia terawal sekali zaman Nabi Adam alaihissalam, sehinggalah manusia yang paling akhir sekali berhimpun fi sa'idin wahid, di satu permukaan yang lapang. Kesemua mereka meminta kepada Allah apa yang mereka kehendaki. Allah Ta'ala memperkenankan, memakbulkan setiap permohonan mereka. Cuba tuan-tuan bayang, berapa orang? Berapa bilion orang? Tak ada bilion lah, lebih sampai tak ada kira dah. Sebutan tak tahu dah bilangan. Orang dari zaman Nabi Adam sampai akhir sekali, terlampau ramai. Minta kepada Allah dan Allah Ta'ala memakbulkan setiap permintaan mereka. Kata Nabi SAW, tidaklah berkurangan dari apa yang dimiliki oleh Allah, melainkan pada kadar sebilah jarum dicelupkan ke dalam air laut. Lalu apa yang melekat pada jarum itu, itulah kadar kurang apa yang dimiliki oleh Allah. Tapi nak habaq kata bukan ada perkurangan pada pemilikan Allah, tak ada sama sekali. Menunjukkan betapa agung dan besarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sama juga dengan perkara ni, untuk mendekatkan kefahaman. Sebab tu disebutkan ridak dan izar, kerana biasanya manusia tidak akan berkongsi selendang dan kain yang dia pakai dengan orang lain. Manakala firman Allah dalam hadis Qudsi, faman naza'ani wahidan minhuma, yang saya terjemahkan sebagai sesiapa yang menyaingiku. Saya ingat naza'ani ni yang paling tepat, merebutlah. Siapa yang berebut dengan aku pada salah satu daripada keduanya, maksudnya sesiapa yang cuba berkongsi dan membahagikan sifat ini dengan Allah, atau berusaha memiliki sifat kebesaran atau keagungan yang khusus hanya bagi Allah Ta'ala saja. Sama ada dia ada dua kemungkinan. Sama ada dia nak berkongsi, tak apa, Allah Ta'ala maha agung, aku pun agung juga, masuk dalam ancaman ni. Ataupun dia, aku agung, dia tak fikir dah, dia hanya fikir diri di sini. Orang seperti itu juga masuk di dalam makna hadis ini. Manakala firman Allah dalam hadis kursi yang kita baca di awal tadi, qadhaftuhu finnar, yang saya terjemahkan sebagai aku akan, yakni Allah akan mencampakkannya ke dalam neraka. Maksudnya Allah akan melemparkan orang itu ke dalam neraka kerana dia telah cuba berkongsi dengan Allah pada sesuatu yang menjadi pengkhususan Allah. Sebagaimana selendang dan kain sarung adalah pakaian yang tidak dikongsi oleh orang lain kerana ketika dipakai. Demikian juga sifat kebesaran dan keagungan adalah hak mutlak Allah yang tidak boleh dikongsi oleh sesiapa. Dan kebesaran dan keagungan itu tidak akan terpisah dari Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala itu sentiasa agung dan besar, sentiasa agung dan hebat. Seperti mana orang tak akan berkongsi dengan selendang dan kain yang dia pakai dengan orang lain, maka demikianlah sifat keagungan dan kebesaran itu tidak pernah terpisah dari Allah, maka Allah tidak akan berkongsi sifat tersebut dengan sesiapa pun. Hadis ini juga menunjukkan bahawa sifat kebesaran dan keagungan merupakan sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila sifat-sifat tersebut cuba dimiliki oleh manusia dalam bentuk kesombongan dan keangkuhan, ia menjadi sifat yang tercela dan membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, antara perkara yang terpenting lah saya duduk teringat ni sebelum saya terlupa, kita kena hadirkan kesedaran ini dalam jiwa kita. Dalam setiap hari kita perlu hadirkan ingatan kita yang besar dan agung itu adalah Allah, bukan orang lain. Manakala sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aw ikhtala fi mishyatihi,
Maksudnya atau dia berjalan dengan gaya sombong dan angkuh, iaitulah ai takabbara, iaitulah dia berjalan dengan penuh kesombongan, berlagak, membusungkan dada, inilah angkat dada, dan berasa kagum terhadap dirinya sendiri ketika berjalan. Jangan ni tuan-tuan. Nabi SAW bersabda, orang yang seperti ini laqiyallah wa huwa alaihi ghadban, dia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah Ta'ala murka kepadanya, iaitu yaf'alu bihi ma yaf'aluhu al-ghadban bil maghdubi alaih limunaza'atihi lahu fi izarihi wa ridaihi ta'ala. Maksudnya orang yang seperti itu akan bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah pasti akan memperlakukan dia sebagaimana perlakuan orang yang murka terhadap orang yang dimurkai. Cuba bayang kalau kita marah kat seseorang dan orang tu lemah, orang tu tak boleh nak buat apa-apa kat kita, macam mana marah kita kat orang tu? Macam mana perasaan? Kalau Allah Ta'ala marah kepada orang yang dia murkai, macam mana? Cuba bayangkan. Kerana orang itu telah menyaingi Allah pada sifat kebesaran dan keagungan yang diibaratkan sebagai izar, yakni kain sarung, dan rida, yakni selendang Allah dalam hadis yang lain. Dalam hadis yang kita sedang bincangkan sekarang ini. Selesai hadis yang ke-426, kita masuk hadis yang berikutnya, iaitulah hadis 428. Hadis 427 saya pun tak ada. Saya pun tak perasan ni. 426 yang kita baca tadi. Kita masuk sekarang ni hadis yang ke-428. Kata al-Imam al-Bukhari rahimahullah, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bermaksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Barangkali 428 tak ada 427 ni sebab kita baca kitab Sahih Al-Adabil Mufrad yang disusun semula oleh Syekh Al-Albani. Barangkali hadis 427 kalau betul tak ada, kalau saya tidak terskip, barangkali disebabkan hadis itu tak sahih pada penilaian Al-Albani. Kerana kitab Al-Adabil Mufrad yang disusun asalnya oleh Al-Imam Al-Bukhari menghimpunkan hadis-hadis yang sahih dan hadis-hadis yang daif. Tapi daif yang sedikit, bukan daif yang berat. Kerana para ulama beranggapan hadis-hadis daif yang sedikit boleh digunakan dalam bab fadail, dalam bab targhib, dalam bab tarhib, boleh, termasuk Al-Imam Al-Bukhari. Sebab tu Al-Imam Al-Bukhari gabungkan hadis-hadis yang daif yang sedikit di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, yang fokus dia adalah menceritakan tentang adab. Tapi tak apalah, Al-Albani datang memberi sumbangan dia, apa yang dia telah usaha untuk menyumbang, iaitulah dia menilai semula hadis, lalu dia himpunkan hadis yang sahih saja. Imam Al-Albani dia pisahkan dua hadis Adabul Mufrad tu. Dia ada sahih Al-Adabil Mufrad, dia ada daif Al-Adabil Mufrad. Dia begitulah. Jadi barangkali itu, sebab tu tak ada 427. Kalau saya tidak terskip, rasanya tak terskip. Rasanya dah terjemah tu ikut peraturan dia lah. Jadi hadis yang ke-428 kata Al-Imam Al-Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa beliau berkata, Rasulullah bersabda, "Mastakbara man akala ma'ahu khadimuhu wa rakiba al-himara bil aswaqi wa'taqala asyata fa halabaha." Yang bermaksud tidak dianggap sombong seorang yang makan bersama pembantunya. Khadim ni khadam lah. Saya terjemah pembantu, sepatutnya khadam lah. Tidak dianggap sombong seorang yang makan bersama khadamnya. Tidak dianggap sombong orang yang menunggang keldai ke pasar-pasar. Sebab biasanya orang pergi pasar ni orang tak naik humrun ni'am, orang tak naik unta paling mahal sekali. Tapi orang naik apa? Keldai, menunjukkan lekeh, benda tak ada nilai. Tapi orang tu bila dia mampu naik keldai di zaman Nabi, pergi ke pasar beli barang keperluan rumah dia, menunjukkan dia tak ada kesombongan. Tapi kalau ada orang nak pergi market pun segan. Segan lah, lekeh sangat pergi market. Apa guna ada orang lain, hampalah pergi tolong beli untuk, hampalah beli untuk aku, tak padan sangat taraf aku nak pergi ke market. Ini orang sombong. Orang sombong. Dan kata Nabi,
wa ataqala syah, dan ikat kambing. Dan orang yang mengikat kambing ataupun menyepit kaki kambing, lalu memerah susunya. Orang-orang yang seumpama ini, dia buat kerja-kerja kehidupan dia, orang yang tidak sombong. Hadis ini tidak terdapat dalam mana-mana kitab hadis yang 6. Tak ada dalam Bukhari, tak ada dalam Muslim, tak ada dalam Tirmizi, tak ada dalam Abu Dawud, tak ada dalam Nasai, tak ada. Tapi disebut oleh, tidak ada dalam Ibnu Majah, tetapi disebut oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam Al-Adabil Mufrad. Akan tetapi hadis ini turut diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, dan dinilai hasan oleh Al-Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami'. Demikian juga dinilai hasan ataupun sahih dalam kitab Sahih Al-Adabil Mufrad. Seperti mana biasa kita tengok biodata Abu Hurairah, untuk kita ambil pengajaran, untuk kita kenal para sahabat, kita kenal Abu Hurairah, dan untuk kita tambahkan rasa sayang kita kepada para sahabat, terutamanya sahabat-sahabat yang meriwayatkan hadis kepada kita. Dan saya dapat bagi tahu kepada tuan-tuan, ahlu sunnah beranggapan mencintai para sahabat adalah ibadah, yakni kita mengharapkan pahala dengan kita mencintai mereka. Kita mengharapkan pahala dan kita berkeyakinan kita ada pahala dengan kita mencintai para sahabat, orang-orang yang telah dijamin syurga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu Abu Hurairah, beliau semua kita tahu, Abu Hurairah Ad-Dawsi. Abu Hurairah gelaran kunyah dia, iaitu gelaran yang bermula dengan sebutan Abu, kunyah nama dia. Dan Ad-Dawsi, laqab. Ad-Dawsi ni bukan kunyah, laqab. Laqab ni gelaran mungkin pada kabilah, kerana dia datang dari kabilah Daus, dari Yaman. Abu Hurairah ni orang Yaman. Ad-Dawsi Al-Azdi Al-Yamami. Beliau berasal dari kabilah Daus, seperti yang saya sebut tadi, iaitulah Daus ibn Adnan ibn Abdillah ibn Zahran. Kabilah ketua yang mula nama dia tu digunakan sebagai, sehingga berbentuk satu kabilah. Para ahli sejarah berbeza pendapat mengenai nama sebenar Abu Hurairah. Ini tak pelik lah. Ada orang terkenal dengan gelaran, orang tak pasti nama dia. Dalam masyarakat kita hari ni pun, kalau kita tak betul-betul kenal orang tu, kita kenal dia dengan gelaran saja, kita tak tahu nama dia sebenar apa dia. Demikian juga Abu Hurairah, dia terkenal sangat dengan gelaran Abu Hurairah sehingga nama dia menyebabkan para ahli sejarah berbeza pandangan nama sebenarnya. Ada di kalangan pakar sejarah mengatakan nama Abu Hurairah adalah Abdul Rahman ibn Sakhar dengan sad. Abdul Rahman ibn Sakhar dengan sad. Ada pula yang mengatakan nama dia Abdul Syams. Ada yang mengatakan Abdul Syams. Tadi Abdul Rahman, hamba kepada Tuhan yang Ar-Rahman, bin Sakhar, nama ayah dia. Ada yang mengatakan nama dia Abdul Syams, hamba matahari. Dan ada yang mengatakan nama dia Abdu Amrin, Abdu Amr. Dah 3 nama dah. Dikatakan juga ada pandangan lain yang mengatakan nama Abdul Syams adalah nama ketika jahiliah. Manakala setelah dia memeluk Islam, nama dia adalah Abdullah. Maknanya ada 4 nama. Ulama berbeza pandangan, ada yang kata 4 nama lah pandangan tentang dia. Terdapat juga pendapat yang lain. Ada lagi yang mendakwa nama dia bukan nama tu, bukan 4 yang kita sebut tadi, ada lagi nama yang lain. Namun pendapat yang paling masyhur mengenai nama beliau dan bapanya ialah Abdul Rahman ibn Sakhar. Itu yang paling masyhur sekali. Ad-Dawsi, dari kabilah Daus, orang Yaman. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah bahawa beliau sendiri pernah berkata, kanasmi fil jahiliyati Abdul Syams. Ada riwayat daripada beliau sendiri yang mana dikatakan beliau pernah berkata, dahulu nama aku di zaman jahiliyah adalah Abdul Syams. Fasammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdul Rahman. Namun setelah itu, setelah memeluk Islam, Rasulullah menamakan aku dengan nama Abdul Rahman. Kunyah beliau, tadi saya teranglah, kunyah ni iaitu gelaran yang bermula dengan Abu. Kunyah beliau ialah Abu Hurairah dan beliau lebih masyhur dengan kunyah tersebut. Beliau mendapat kunyah ini kerana seekor anak kucing yang sering dibawa dan dipeliharanya. Dia sayang anak kucing tu, selalu kerap dengan Hurairah ni menunjukkan anak kucing. Kalau kucing biasa dia hirrun, tapi bila Hurairah dia tasghir, menunjukkan anak kucing.
dia selalu berada bersama dengan anak kucing. Rasulullah pula memanggil beliau dengan panggilan Abu Hir. Abu Hir kalau bahasa kita bapak kucing kan? Bapak kepada kucing. Dalam sebuah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, dakhaltu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fawajada labanan fi qadahin. Satu hari ni hadis ni panjang, nanti kita akan baca hadis ni waktu kita bercakap tentang Abu Hurairah, tapi sekadar nak habaq kata Nabi biasa panggil Abu Hurairah ni dengan gelaran Abu Hir. Abu Hir. Kata Abu Hurairah, satu hari aku masuk ke dalam rumah baginda bersama dengan baginda. Bila aku masuk, baginda dapati ada di rumah baginda ada satu bekas laban. Fawajada labanan fi qadah. Nabi tengok ada satu bekas mangkuk, ada laban susu dalam mangkuk tersebut. Faqala, lalu kata Nabi kepada Abu Hurairah, ya Abahir, ilhaq ahla as-suffah fad'uhum ilayya. Wahai Abu Hir, pergi dekat ahlu sufah, panggil mereka mai sini semua. Susu ada semangkuk, suruh panggil ahlu sufah yang jumlahnya 70 orang, 80 orang. Nanti kita akan tengok hadis ni, menarik hadis ni. Sehingga Abu Hurairah dalam hati dia kata, bila Rasulullah suruh panggil ahlu sufah, dia kata, apa panggil ahlu sufah? Sepatutnya susu tu aku seorang tak cukup. Nak panggil 70 orang, 80 orang lagi, apa habuan aku? Tapi disebabkan dia patuh dan taat kepada perintah Allah dan Rasul, lalu dia pergi panggil. Tapi hadis ni kita sebut di awal ni nak habaq kata Nabi selalu panggil Abu Hurairah dengan gelaran Abu Hir. Mak Abu Hurairah ni nama dia Maimunah binti Subaih dengan sad. Maimunah, orang kita ada nama Maimunah binti ataupun bintu Subaih. Satu riwayat daripada Sulaim bin Hayyan, beliau berkata, sami'tu abi yaqulu, sami'tu Abu Hurairah yaqul, nasha'tu yatiman wa hajartu miskinan wa kuntu ajiran li Busrah bintu Ghazwan bi ta'amin batni wa uqbatu rijli. Saya baca terjemahan dia. Kata Abu Hurairah, cuba tuan tengok latar belakang permulaan hidup Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, kata ni perawi tadi ni Sulaim bin Hayyan, dia kata, aku mendengar bapaku berkata. Bapa aku berkata dia pernah mendengar Abu Hurairah berkata. Apa kata Abu Hurairah? Kata Abu Hurairah, aku membesar sebagai seorang anak yatim. Maknanya bukan orang senang. Abu Hurairah dari kecil ni orang susah, anak yatim. Dan aku berhijrah dalam keadaan seorang yang miskin dan aku ni orang miskin. Kalau kita sempat dalam kali ini saya tak sebut, tapi sebenarnya Abu Hurairah setelah Rasulullah wafat, di hujung usia dia kaya. Dia pakai pakaian yang hebat, pakaian orang kaya. Abu Hurairah di hujung, di akhir. Setelah berlaku pembukaan kota Islam, maka Abu Hurairah antara orang yang dapat habuan. Aku pernah bekerja dengan Busrah binti Ghazwan, majikan dia ni. Dapat upah untuk apa? Dengan upah sekadar makanan untuk mengisi perutku dan peluang menunggang secara bergilir. Pergi mana-mana ada satu kenderaan, aku boleh tunggang bergilir. Saat-saat aku tunggang, saat-saat orang lain tunggang. Itu saja upah yang aku peroleh daripada kerja aku dengan majikan aku. Aku melayani mereka ketika mereka berhenti dan aku melakukan nyanyian pengembala untuk mempercepatkan perjalanan tunggangan mereka apabila mereka menaikinya. Dulu zaman dahulu, di zaman Nabi, hatta di zaman Nabi, dia ada ahdu tu maksudnya dia ada lagu yang dinyanyikan oleh para sahabat. Dia bukan, ialah Abu Hurairah antara yang menyanyikan lagu tu. Lagu tu untuk kontrol pergerakan unta. Kita tak tahu dah. Lembu ada lagu tu? Tak tahu lah, kita tak pernah jaga lembu. Tapi orang Arab dahulu, pengembala ni, mereka ada lagu dia. Kalau nak bagi lembu tu jalan laju, ada lagu dia. Rentak dia agak, rentak laju sikit. Lalu menyebabkan unta tu jalan laju. Kalau nak bagi dia sedang, ada lagu dia. Kalau nak bagi dia slow, ada lagu dia. Jadi unta tu akan bergerak mengikut apa kita sebut irama. Rentak lagu yang kita nyanyi. Orang nyanyikan. Abu Hurairah antara orang yang buat perkara tu. Tuan-tuan, kalau kita cakap pasal lagu ni, tuan-tuan, Allah Ta'ala Maha suci Allah yang telah menciptakan emosi dalam diri kita.
Kita, emosi kita ni tuan-tuan, bila kita dengar lagu sedih, jadi sedih tak? Jadi sedih. Cuba tuan-tuan dengar, tiba-tiba katakanlah ada dimainkan lagu sedih, kita dengar, kita turut bersedih. Cuba tukar kepada lagu bergembira, dengan automatik perasaan tu boleh gembira. Jadi kadang-kadang kita dengar lagu, kita rasa macam mana Allah Ta'ala mencipta emosi yang, benda yang begitu halus, kita pun tak tahu macam mana rupa emosi itu, apa dia datang. Tapi Allah Ta'ala, Maha Suci Allah yang menciptakan setiap sesuatu. Maha Suci Allah yang menciptakan setiap sesuatu. Bukan setakat manusia, haiwan pun dia begitu juga. Ada lagu yang bila dimainkan, dia ikut irama lagu tu menjadikan dia jalan cepat. Jadi Abu Hurairah kata, dia menyanyikan lagu untuk mempercepatkan perjalanan tunggangan mereka apabila mereka menaikinya. Dulu ada seorang lelaki zaman Nabi, Abu Hurairah, dia nyanyi untuk tuan dia ni, majikan dia. Ada seorang lelaki di zaman Nabi, bersama dengan Nabi, dia nyanyi. Saya tak ingat nama dia apa. Oh, tak ingat. Ada tapi tak boleh nak keluar. Hanjashah ke apa nama dia? Saya tak pernah ingat nama dia. Satu hari berjalan bersama dengan Rasulullah, dia mainkan lagu rancak, menyebabkan unta tu bergerak laju. Lalu Nabi kata, Ruwaidan tak ingat nama, tak main nama lelaki tu. Perlahan-perlahan wahai fulan, perlahan-perlahan wahai fulan, nanti dia akan memecahkan kaca-kaca. Nabi maksud siapa? Nabi maksudkan siapa kaca-kaca tu? Orang perempuan. Orang perempuan yang turut serta dalam rombongan perjalanan Nabi itu. Nabi kata perlahan-perlahan wahai tukang nyanyi, nanti kalau laju sangat, jatuh, pecah habis orang perempuan ni. Jadi kata para ulama, Nabi umpamakan orang perempuan ni seperti kaca, orang yang sensitif, cepat terasa dan seumpamanya. Begitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah lagi, aku melayani mereka, kita dah baca yang tu. Kemudian Allah mengahwinkan aku dengannya. Dengan siapa? Dengan majikan dia. Rupa-rupanya Abu Hurairah ni, dia berkahwin dengan majikan dia, iaitulah Busrah binti Ghazwan. Abu Hurairah. Segala puji bagi Allah, kata Abu Hurairah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan agama sebagai asas tegaknya kehidupan dan menjadikan Abu Hurairah sebagai ikutan. Abu Hurairah kata, wa ja'ala Abu Hurairah imaman, dan Allah Ta'ala telah menjadikan Abu Hurairah sebagai imam, yakni sebagai ikutan orang Islam. Kita tengok bila tentang keislaman Abu Hurairah. Abu Hurairah memulai Islam antara peristiwa Hudaibiyah tahun ke-6 Hijrah dengan peperangan Khaybar. Khaybar ni saya ingat 5 Hijrah. Jadi Abu Hurairah antara tu. Ada sebahagian ulama kata Abu Hurairah masuk Islam ketika tahun peperangan Khaybar, tahun ke-5. Beliau datang ke Madinah dalam keadaan berhijrah. Beliau memeluk Islam ketika Nabi berada di Khaybar. Beliau memeluk Islam melalui usaha sahabat yang mulia, iaitulah At-Tufail ibnu Amr Ad-Dawsi, orang Yaman juga, kabilah yang sama dengan Abu Hurairah. At-Tufail inilah yang bawa Islam kepada kabilah Ad-Daws di Yaman. Setelah At-Tufail bin Amr Ad-Dawsi memeluk Islam, beliau menyeru kaumnya kepada Islam. Seorang, tuan-tuan, seorang masuk Islam. Sebab tu saya kata, generasi yang sempat berjumpa dengan Nabi, belajar agama dengan Nabi, mereka fikir benda-benda yang besar. Mereka nak buat satu benda yang besar. Mereka menyumbang kepada masyarakat. Mereka tak buat benda-benda merapu. Para sahabat tak main game. Dan para sahabat tak habiskan masa dengan tengok TikTok. Macam mana kita nak buang TikTok ni, kita pun tak tahu. Benda yang tak apa-apa. Kita menyebutkan diri dengan perkara yang tak ada urusan dalam hidup kita. At-Tufail bin Amr Ad-Dawsi memeluk Islam. Beliau menyuruh kaumnya kepada Islam, lalu mereka turut memeluk Islam. Kemudian seramai 70 atau 80 buah keluarga daripada kalangan mereka datang bersamanya ke Madinah. Antara 70-80 keluarga tu Abu Hurairah dengan mak dia. Mak dia tak masuk Islam lagi, tapi mak dia datang tak Islam lagi. Dalam 70-80 keluarga itu termasuklah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi memberikan pengaruh yang paling besar dalam pembentukan dan pendidikan Abu Hurairah.
Sejak beliau datang menemui Nabi, Abu Hurairah tidak pernah berpisah dari baginda. Abu Hurairah merupakan antara sahabat yang paling kuat hafalannya dan paling banyak mendampingi baginda dengan sekadar memperolehi makanan untuk mengenyangkan perut. Ada makanan boleh kenyang, dia bersama dengan Nabi dalam semua keadaan. Sayangnya dia dengan Nabi. Tangan Abu Hurairah sentiasa bersama tangan baginda, dan beliau mengikuti baginda ke mana sahaja baginda Nabi pergi. Ikut je Nabi. Nabi buat apa, dia ingat. Abu Hurairah ni tak boleh menulis, pasal dia bukan orang kaya, dia orang miskin. Tapi dia bergantung kepada kekuatan hafalan dia. Dia tak boleh menulis. Jadi dia ikut Nabi, dia ingat. Dia tengok apa yang Nabi buat, dia ingat. Dalam tempoh beberapa tahun sahaja, beliau memperolehi, kalau kita kata Khaybar tahun ke-5, Khandaq tahun ke-6. Saya ingat silap kot. Tahun ke-6 ni Hudaibiyah. Apapun Abu Hurairah bersama dengan Nabi dalam 4-5 tahun begitu. 4-5 tahun. Banyak memperolehi ilmu daripada Rasulullah, yang mana jumlah ilmu yang dia perolehi itu tak diperolehi oleh sahabat lain. Nabi SAW juga banyak memberikan bimbingan kepada Abu Hurairah. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah bahawa Nabi bersabda kepadanya, "Ya Abu Hurairah, kun wari'an." Ni ambil ni pesanan Nabi kepada Abu Hurairah. "Ya Abu Hurairah, kun wari'an takun a'badan nas wa kun qani'an takun ashkaran nas." Kita berhenti seketika untuk azan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La hawla wa la quwwata illa Allahumma salli ala sayyidina
Baik, kata Nabi SAW, wahai Abu Hurairah, jadilah seorang yang wara'. Nescaya engkau menjadi manusia yang paling kuat beribadah. Jadi orang wara', nescaya engkau menjadi manusia yang paling kuat beribadah. Wara' benda yang orang tak cakap dah pada hari ini. Apa dia wara'? Wara' iaitulah asal perkataan wara' yadullu 'alal kaffi wal inqibad. Wara' ni menunjukkan kepada al-kaf, tahan, al-inqibad. Inqibad ni kalau dari sudut literal mengucuk. Al-inqibad maknanya, maksud dia itu tahan diri, jaga, tak ceroboh luar dari perkara yang dibenarkan. Antara makna wara' iaitulah iffah, jaga maruah diri. Iaitulah wara' iaitulah al-kaffu amma la yanbaghi, menahan diri dari perkara yang tidak sepatutnya. Itu wara'. Wara' itu juga adalah at-taqwa. Itu wara'. Maka kata Nabi SAW kepada Abu Hurairah, kun wari'an, jadilah seorang yang wara', takun a'badan nas, kamu akan jadi orang yang paling kuat beribadat. Kun qani'an, wahai Abu Hurairah, jadilah seorang yang bersifat qanaah, serba cukup. Apa yang dia dapat, dia rasa cukup. Nescaya engkau menjadi manusia yang paling bersyukur. Nak jadi orang bersyukur, kena ada sifat qanaah. Nak jadi orang kuat beribadat, kena ada sifat wara'. Jadi, kemudian Nabi kata, kesihanilah untuk manusia, ataupun wa ahibba linnas. Macam mana nak terjemah? Kasihanilah untuk manusia apa yang engkau kasihani untuk dirimu sendiri. Sukalah untuk manusia apa-apa yang kamu suka untuk diri kamu. Itu lebih kurang lah. Sukalah untuk manusia, untuk orang lain, apa-apa yang kamu suka untuk diri kamu sendiri. Nescaya engkau menjadi seorang mukmin. Nak jadi orang mukmin yang baik, dia kena usaha suka orang lain dapat apa yang dia suka. Berbuat baiklah kepada jiranmu, nescaya engkau menjadi seorang muslim. Kerana al-muslim man salima al-muslimina min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah orang Islam yang lain selamat dari kejahatan lidah dan tangan dia. Jadi Nabi suruh jadi orang Islam, kena jadi orang Islam yang baik, kena berbuat baik kepada jiran. Kurangkanlah ketawa. Ini payah ni. Wa aqilla ad-dhahik. Kurangkan ketawa. Fa inna kathrata ad-dhahika tumitul qalba. Kurangkanlah ketawa, kerana banyak ketawa mematikan hati. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis yang agak panjang, kisah keislaman mak Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Saya ingat sekadar itu saja, insya-Allah kita sambung tentang kisah Abu Hurairah pada kuliah yang akan datang, insya-Allah. Saya ingat sekadar itu saja, mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Tuan-tuan ada apa-apa kemusykilan nak tanya? Sementara ada masa lagi sikit ni, berapa minit? Ada soalan? Kalau tak ada, saya ingat sekadar itu saja. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.